Kalau untuk tripod outdoor, aku suka sangat gunakan Ulanzi MT54. Yang ni dia punya material aluminium alloy. Aluminium alloy, susah sikit nak sebut lah kan, kita lidah Jawa. Dia keras tau, besi macam tu, dan memang sangat berat. Kalau kau nak bawa ke mana-mana memang agak susah sikit lah, tapi kualiti dia memang sangat terbaik tau. Okey, nak buka kaki dia, korang kena tekan dulu butang kat bawah ni dan akan keluar 3 kaki yang sangat mantap macam ni. Bila korang dah buka, korang boleh keluarkan ni batang ni dengan cara twist and lock. Okey, korang nak buka dia, korang kena twist dulu, pusing, kemudian boleh tarik. Lepas tu kuncikan semula. Jadi dengan adanya twist and lock ni membuatkan kalau korang letak kamera mirrorless korang, tak kisahlah DSLR ke, compact camera ke, action camera ke, dia tak tenggelam jatuh ke bawah. Tak macam kebanyakan tripod yang lain yang mana kalau korang letak kamera berat-berat, dia akan sedikit-sedikit jatuh sampailah ke bawah. Tapi ini tak, sebab dia boleh lock. Okey, nak buka biasa twist, lepas tu lock balik. Okey, twist, lock balik. Dan dia punya tripod ni boleh memanjang sehingga 1.55 meter. Agak okey juga untuk sesiapa yang suka buat video outdoor. Nak letakkan kamera boleh, letakkan lampu pun boleh juga. Macam aku gunakan action camera. Yang ni aku cuma perlu mountkan dekat skru 24 yang ada dekat aku punya tripod Ulanzi MT54 ni. Nak adjust dia punya angle pula boleh macam ni, boleh juga dongak ke atas, boleh turun ke bawah macam tu sahaja. Selebihnya korang boleh adjust menggunakan korang punya device tu sendiri. Kalau korang nak pakai, link ada dekat bawah. Harga dia memang agak mahal, tapi serius, mahal dan puas hati korang gunakan Ulanzi MT54 ni. Mantap habis.